Confirm korang tak kenal wajah pejuang legend Palestin ini. Kalau saya sebut nama pun belum tentu tahu kisahnya. Nama dia Sheikh Farhan As-Saadi. Ketika umurnya lebih 80 tahun dan dia menjadi top list British kerana sangat takut dengan aura yang dia ada. Jadi awal tahun 1930-an, waktu Palestin berada di bawah pemerintahan British, pendatang haram Zionis meningkat dan tanah Palestin semakin banyak dirampas hingga menekan kehidupan umat Islam Palestin. Waktu tu ramai pemimpin cuba untuk berhimpun, nak berunding, tapi Farhan As-Saadi buat sesuatu yang berbeza. Dia mula angkat senjata. Mula tahun 1936, Farhan As-Saadi mengetuai serangan bersenjata yang pertama terhadap sasaran British, dan kesan serangan ini telah menyalakan pemberontakan besar Arab 1936 hingga 1939. Lepas tu British bertindak menangkap Farhan As-Saadi dan terus dibicarakan dalam mahkamah kolonial. Sampailah tahun 1937, British jatuhkan hukuman gantung sampai mati atas Sheikh Farhan As-Saadi. British ingat dengan gantung Farhan As-Saadi mereka akan mematikan kebangkitan. Tapi apa yang berlaku sebaliknya? Kematiannya menjadikan beliau simbol keberanian rakyat Palestin dan inspirasi generasi pejuang selepas itu.